Pada 6 November 2025, Ampang Bowling Park di Ipoh Perak menjadi saksi kemeriahan pertandingan bowling anjuran Giat Mara Negeri Perak. Tepat jam 2 petang, sebanyak 34 peserta dari pelbagai pusat Giat Mara berkumpul bukan hanya untuk bersaing tetapi untuk mengukuhkan silaturahim dan semangat berpasukan menjelang Sukan Mara yang akan diadakan pada 3 dan 4 Disember nanti. Sukan bukan sekadar menang atau kalah, ia wadah menyatukan hati, mencipta kenangan dan membina jaringan persahabatan yang erat. Dalam suasana penuh gelak tawa dan sorakan, setiap balingan menjadi lambang semangat dan dedikasi warga Giat Mara Negeri Perak. Sekali-sekala main bowling, biasanya memang bola akan masuk ke longkang saja. Jadi ada beberapa tip untuk memastikan balingan tepat ke sasaran. Yang pertama, posisi permulaan yang betul. Berdiri tegak, kaki selari dan fokus pada pin tengah. Yang kedua, langkah yang konsisten. Ambil 4 langkah mantap sebelum baling. Jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, arahkan pandangan ke arrow di lane, bukan terus ke pin. Arrow membantu mengawal arah bola. Pastikan genggaman bola stabil, jangan terlalu kuat atau longgar dan lempar dengan kawalan, bukan kekuatan. Bowling bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa baling paling tepat. Kalau teman-teman nak tahu, Jason Bank dari Scotland kini menjadi bintang bowling dunia selepas memenangi 3 kategori utama dalam kejohanan dunia indoor 2025. Bagi negara kita pula, Rafiq Ismail terus mengharumkan nama negara dengan kejayaan memimpin pasukan lelaki Malaysia menjuarai Piala Dunia IBF 2025 di Hong Kong. Tepat jam 2 petang, suasana di Ampang Bowling Park bergema dengan sorakan apabila pengarah Giat Mara Negeri Perak melangkah ke lane utama. Dengan penuh semangat dan senyuman, beliau membuat balingan pertama sebagai simbolik perasmian pertandingan. Balingan itu bukan sekadar memulakan tirai acara tetapi menjadi lambang semangat kesukanan, perpaduan dan ukhuwah yang ingin disemai dalam kalangan warga kerja Giat Mara Negeri Perak.